Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua rakan-rakan, apa khabar? Harapnya semua sihat-sihat belaka, boleh mendengar suara saya, mudah-mudahan clear. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Cik Gaya, terima kasih. Malam ni adalah malam yang keempat saya berprogram dengan anda dengan nama Tadabbur Sekejap. Okey, The Tajul Azim Benzema daripada Setia Alam, adindaku Suzaimi Sungai Tongkliak, Alhamdulillah Muhammad Ammar. Saya nak mulakan sembang kita malam ni dengan hari membaca sedunia. Semua tahu kan hari ni adalah hari yang disebut-sebut sebagai hari membaca sedunia. Saya nak sangat kawan-kawan semua, Fahilah Maknawi, kalau boleh lah, kalau free, selepas share live pada malam ni, cuba kongsikan pada saya mungkin tips anda boleh membaca satu buku sampai habis. Boleh tak sesiapa yang lapang, yang free, boleh type sikit malam ni. Saya nak belajar daripada anda, saya nak bersembang anda. Kalau anda tak ada tips yang berjaya anda buat, ataupun anda tak ada pengalaman menghabiskan satu buku, just share buku apa yang paling mempengaruhi hidup anda. Jadi bolehlah share malam ni. Anda pernah membaca buku apa dan kenapa buku tu, ataupun paling kuranglah buku tu tajuk dia apa. Siapa tahu saya nak cari buku tu di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada bulan depan. Lagi 31 hari Syahidanu. Jadi sebelum buku Muhammad tu buku apa tu? Ahmad Abdu. Buku tentang siarah ke? Buku tentang apa? Jadi malam ni kalau anda tak ada apa-apa nak share, anda nak tanya saya apa-apa pun tentang membaca, maka boleh tanyalah dalam masa yang terbatas ni. Saya cuba share lah apa-apa yang saya fikirkan eksklusif dan mungkin saya tak pernah sebut di tempat lain. Jadi sesiapa yang hadir pada majlis ilmu kita malam ini, mungkinlah ada manfaat daripada apa yang bakal saya kongsikan. Okey, sebelum saya kongsi 2-3 tips untuk saya dapat membaca beberapa karya sampai habis, alhamdulillah lah. Saya nak kongsi dulu persoalan yang telah ditimbulkan oleh Afikah Aida. Saya tak pasti Afikah Aida hadir ke tidak pada malam ni. Semalam saya kata saya nak jawab soalan Afikah Aida, tapi entah macam mana boleh terlupa. Minta maaflah mengecewakan anda. Okey, Syahidah Nur berkongsi Al-Fusanah, tulisan Ibnu Rijal, sebagai satu karya yang memberikan kesan kepada beliau kerana menceritakan tentang fitnah yang terjadi selepas kematian Saidina Uthman. Bahkan kematian Uthman bin Affan itu sendiri adalah suatu bentuk fitnah. Jadi Nur Razak Mahmud, apakah buku yang akak pernah terkesan? Saya nak tahu. Sempena hari membaca sedunia hari ini. Okey. Hari buku sedunia, hari membaca sedunia pula dah. Okey, Nuri Anim, Syamsuliza, apakah buku yang anda paling sukai? Jangan sebut 2-3 buku, tolong. Ya, sebut satu buku yang paling memberikan kesan kepada anda. Mungkin sampai ke hari ini setelah habis dibaca, sejak daripada mungkin sejak daripada sekolah lagi, buku itu anda masih teringat-ingat dan mungkin anda masih membaca buku berkenaan. Huda Hasan tanya, Fiza, waalaikumsalam, Fizal Mubarak, Bonda Ani, ya, apakah adab membaca yang Ustaz amalkan, baik buku-buku tentang Quran atau sirah ataupun genre yang umum? Okey.
Okey, ini soalan sangat bagus. Cuma sebelum saya jawab soalan ni, saya nak share terlebih dahulu apa faktor seseorang boleh bersemangat untuk menamatkan satu buku dalam tempoh tertentu, maknanya berjaya habis satu buku dalam 1 bulan. Saya pun kalau boleh nak ambil kesempatan ini untuk semua yang menonton live malam ni, sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan Hari Buku Sedunia ni. Tetapi kerana apa? Sebab kita ni mukmin, ya, kita diajar oleh wahyu pertama, ya. Kita diajar oleh wahyu pertama, setiap hari adalah hari baca buku. Dalam bulan Ramadan yang lepas, betul atau tidak? Anda sentiasa baca buku, namanya Quran, kan? Dan anda tak bagi alasan pun untuk meninggalkan bacaan Quran, betul atau tidak? Yang boleh beri komitmen sampai 20 halaman satu hari, namanya 1 juzuk. Yang tak mampu bagi komitmen, saya percaya paling kurang 2-3 halaman. Anda boleh nampak tak? Apa faktor kita boleh membaca 604 halaman dalam 1 bulan? Kita boleh baca tu, word by word, ayat by ayat. Tak faham pun tak apa, dapat pahala sebab kita baca Quran. Tapi nak katanya, boleh je rupa-rupanya satu orang menghabiskan satu buku, satu orang boleh saja menghabiskan satu buku yang tebal, seumpama Al-Quran yang bukan buku karangan manusia lah. Tetapi kitab Allah, 600 halaman lebih dalam 1 bulan. Jadi nombor 1 yang kita nak ambil daripada bulan Ramadan, faktor seseorang boleh membaca adalah bila dia ada circle yang sama ke arah matlamat yang sama. Faktor nombor 1, faktor circle, tuan-tuan. Anda kena ada circle, macam isteri saya, dia ada bangunkan komuniti suri rumah membaca. Suri rumah membaca. Tapi aktifnya dululah, ataupun setahun 2 tahun lepas. Sekarang ni nak aktifkan semula lah. Bila kita ada geng, bila kita ada kawan yang satu kepala dengan kita, 1 bulan 1 buku. Dia macam bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan kita ada ramai geng, bukan satu geng. Ramai orang, bahkan satu dunia bercita-cita untuk dapat fadilat khatam. 1 Syawal. Sebelum 1 Syawal, matlamatnya clear. 30 hari kita nak dapat khatam Al-Quran. Ataupun sebelum 30 Ramadan, sebelum 29 Ramadan, kita dah ada keinginan untuk buat majlis, dapat jumpa muka-muka yang dapat khatam Al-Quran. Jadi mengambil model dalam bulan Ramadan, ini nombor 1 faktor, ya. Saya anggap faktor nombor 1. Anda kena ada target 1 bulan nak bentang isi kandungan buku pada circle anda. Kalau saya punya dunia, tuan-tuan, adalah sebulan sekali ni memang ada kumpulan tertentu jemput saya untuk present juzuk 1. Ada pihak tertentu akan jemput saya untuk present satu topik secara bulanan. Memang ada program bulanan. Jadi kerana program, kita terpaksa membaca. Kerana kalau nak tunggu kelapangan masa, kalau nak tunggu mood, nak tunggu semangat, kadang payah. Apatah lagi orang sibuk buat bisnes. Apatah lagi orang yang sibuk dengan anak 5-6 orang. Apatah lagi orang yang sibuk dengan pelbagai urusan. Sebab tu kita kena ada rotan. Dan rotan, salah satu rotannya adalah program. Jadi saya percaya semua kita yang hadir malam ni bukan penceramah pun, yang ada program, dan kerana jemputan berkenaan, kena baca menjelang program berkenaan, kena buat homework sikit. Sebab saya punya prinsip adalah tak nak present benda sama. Tak say kecek benda sama, maka saya akan memaksa diri saya untuk membaca tafsir-tafsir, sebab ini bidang saya. Anda ada bidang anda sendiri. Saya akan paksa diri saya untuk baca tafsir lain. Selepas merujuk nota yang lama. Sebab nota lama tu kita dah cover tafsir-tafsir yang kita rujuk 2-3 tahun lepas. Tiba-tiba dapat jemputan yang sama, tajuk yang sama. Contohnya surah Asy-Syura. Tajuk yang sama dijemput saya 2-3 tahun lepas. Tapi hendaklah seorang mukmin ataupun pentadabbur ke penceramah ke, dia kena ada satu keinginan dan sebenarnya keyakinan Quran sebenarnya tak pernah membosankan. Jadi saya kena buktikan Quran tak membosankan.
Walaupun tajuk yang sama, saya akan menemui perkara yang berbeza. Jadi saya akan baca tafsir yang lain. Itu sayalah. Tapi persamaan antara saya dengan anda adalah create program sebulan sekali, kumpulkan 10, 15 orang yang ada persamaan cita rasa kepada genre tertentu. Contoh, anda suka buku apa? Cuba cari mereka yang sama waktu dengan anda. And then buat pertemuan bulanan atas talian pun tak apa kalau tak mampu fizikal. Yang lagi cantik fizikal lah. Sebab tu ambil komuniti mereka yang dekat-dekat. Daerah Bangi ke, kita kumpul sama-sama kat satu tempat. And then kita share. Boleh buat live sambil-sambil share. Jadi ini faktor nombor 1. Macam bulan Ramadan, kita ada satu dream yang kita kongsi sama-sama. Kita semua nak khatam. Kita semua nak tunjuk muka yang kita nak khatam. Dalam satu majlis convocation ke apa kan. Jadi itu faktor nombor 1 dan saya ada faktor yang kedua saya nak share kejap lagi. Tapi Ita, terima kasih. Best kelas tadabbur sejak 2019. Berbola ayam. Anda ikut kelas yang mana ni? 2019 ni. Saya gembira sebenarnya bila berbola ayam. Minta maaf lah saya sebut nama akaun anda. Ya. Kalau boleh lah bagi tahu kelas yang mana ni. Surah apa? Alhamdulillah. Fadilah waalaikumsalam musafir dunia. Syamsul Izzah berkongsi karya-karya Al-Fadhil Ustaz Hasrizal Jamil. Alhamdulillah. Kak Hajar berkongsi karya Fakri Fazli. Karya Ustaz Fakri adalah karya yang saya anggap kita bukan baca sampai habis. Sebab ada kategori buku yang bukan untuk dibaca sampai habis. Macam buku saya juga, ya, malam ni saya kongsi satu contoh buku, ya. Satu contoh buku Kompas 114 macam Fa inni qarib Al-Fadhil Ustaz Fakri, walaupun karya Al-Fadhil Ustaz Fakri lebih baik daripada karya saya, tetapi dia bukan untuk kita baca. Sebab tu saya bila orang datang minta tertangan, Ustaz, saya dah baca karya Ustaz dari awal hingga ke akhir. Saya agak garuk kepala sikit. Apa maksud baca dari awal hingga ke akhir? Sebab karya macam ni bukan untuk dibaca dalam satu masa. Karya ini juga bukan untuk dibaca dari awal hingga ke akhir. Dia dalam kategori buku rujukan. Maksudnya, kita akan selalu rujuk apabila ada keperluan. Contoh keperluan adalah malam ni ataupun bulan ni nak faham surah Asy-Syura. Jadi, rujuk karya Ustaz Syahari, Kompas 114. Ya, boleh dapatkan di beg kuning nanti. Kalau tuan-tuan belum ada, Kompas 114. Karya Ustaz Fakri pula kita nak rujuk surah Asy-Syura. Juzuk nombor berapa? Jadi Ustaz Fakri menulis secara juzuk, ya, untuk lebih memudahkan perjalanan anda khususnya dalam bulan Ramadan. Okey, seni berfikir yang hilang. Norazah Mahmud berkongsi wahai orang yang berselimut. Menarik. Mudah-mudahanlah karya berkenaan. Sebab dalam karya berkenaan saya cuba membawa pandangan ulama tafsir yang menyatakan Al-Muzammil. Al-Muzammil bukan hanya membawa makna negatif. Hei orang berselimut, bangunlah. Ini bukan masa untuk tidur. Ini masa untuk bangun berdakwah. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Kerana ia sebenarnya adalah panggilan kemuliaan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam karya yang Puan Norazah sebutkan itu, saya menyatakan kalau Allah hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memang Allah menghormati Nabi, Allah akan memanggil dengan gelaran-gelaran yang menunjukkan hormat kepada Nabi. Seperti ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya. Dan termasuk juga ya ayuhal Muzammil, ya ayuhal Muddathir. Ini panggilan hormat. Ya, Syekh, Tuan, Encik, Ustaz. Sebagaimana kita memanggil sesama kita, mesti ada pangkat usia latar belakang yang menyebabkan kita kena panggil doktor, kita kena panggil IR. Maka Nabi pun ada panggilan hormat. Salah satu panggilan hormat Nabi dalam karya yang Puan Norazah sebut itulah, ya ayuhal muddathir. Jadi lagu mana? Wahai orang berselimut sebagai satu panggilan hormat. Macam mana tu? Sedangkan dia bermaksud orang berselimut kerana kesejukan atau ketakutan, lalu digesa untuk bangun, sudah-sudahlah berselimut,
bangunlah daripada selimut kegelapan dan kejahilan. Ya, dari satu sudut, dia adalah teguran untuk kita yang berselimut, simbolik kepada kemalasan, simbolik kepada selesa dalam kegelapan. Tetapi untuk Nabi, kita tak boleh anggap macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca. Macam saya sebut tadilah, kerana jemputan 1 bulan sekali ni, jadi saya baca tafsir lain pula. Saya baca tafsir Islahi. Ulama tafsir. Ya, kita tahulah syarat-syarat jadi ulama tafsir ni. Jadi bila kita tengok beliau mentafsirkan ayat dengan ayat, beliau menhuraikan di sudut bahasa. Dathara tu apa dia? Dathara tu apa dia? Apa beza dengan zamala? Lalu saya kata, wow, memang patutlah Nabi dipanggil dengan wahai orang yang berselimut kerana ia adalah panggilan hormat. Saya tak bagi jawapan sebenarnya. Ya, supaya tuan-tuan boleh dapatkan karya saya terbitan Telaga Biru. Terbitan Telaga Biru. Betulkan saya admin Iaitulah wahai orang yang berselimut, dan karya kedua saya dengan Telaga Biru adalah Surah Al-Jin. Boleh dapatkan di Pesta Bukan Antarabangsa nanti. Okey. Ustaz selain jemputan, ada tak buat road tour tadabbur ke? Saya selalu join kelas dari Empower Quran. Bagus Kak Aja. Dan Fatin Nabila, Puan Fatin Nabila kita pun banyak buat kelas daripada Empower Quran. Saya gembira bila anda turut sama ada dalam circle berkenaan. Satu faktor circle. Satu lagi faktor sebelum saya tamatkan perkongsian tips untuk dapat baca sampai selesai satu buku, dia panggil disiplin. Dia sebelum kita tidur sebagai contohlah, ini saya lah, sebab saya Allah bagi erat-erat banyak kat belakang ni. Jadi mudah duduk satu tempat, anak-anak dah tidur. Jadi 30 minit paling kurang, 1 jam maksimum setiap malam, ya. Sebelum kita baca Al-Mulk nak tidur nanti, kita akan pilih satu karya. Sebab saya punya style mungkin tak sama dengan anda, dan tuan-tuan jangan tiru apa yang saya buat. Sebab saya terkadang tak mampu nak baca satu karya sampai habis. Sebab saya memilih-milih. Saya memilih-milih apa topik yang akan menyumbang kepada saya punya input untuk menyampaikan. Jadi terkadang ada karya yang saya pilih saya baca sampai habis, khususnya yang membabitkan surah yang saya akan huraikan. So ada satu karya, macam contoh tadi saya baca karya daripada Universiti Terbitan Universiti Malaya, iaitulah Tafsir Maudhu'i Profesor Dr. Zulkifli Yusof. Saya baca, saya pilih beberapa babak sahaja sebab ada kaitan dengan saya nak present. Macam anda tadi lah, anda nak present, anda pilih karya mana. Saya lebih suka untuk pilih satu karya, satu malam, dan saya belik. Dia panggil speed reading, dan tengok muhtawiyat, tengok isi kandungan. Sebab kadang-kadang kita tak mampu nak baca semua, kita tahu masa kita terbatas. Tapi at least kita dengan melihat karya tu, kita rasa, oh, aku tak ada masa nak baca sampai habis. Aku harap aku ada masa satu hari nanti untuk baca. Tapi malam ni aku letak objektif satu sahaja. Aku nak tahu yang aku ni ada banyak lagi kejahilan. Sebab kalau kita ambil satu buku, kita baca sampai habis, alhamdulillah lah. Ya, Allah kurniakan anda masa untuk konsisten membaca satu karya sampai habis. Dan anda pasti beroleh pelajaran yang sangat besar. Tapi segelintir orang ni dia nak sebanyak mungkin karya-karya, sebab Allah bagi kemampuan pada saya untuk ada banyak karya macam kat belakang ni. Karya daripada Indonesia, karya daripada tanah Arab. Jadi kita tahu kita tak banyak masa, tapi kita dah banyak beli buku. Ini juga masalah, beli banyak buku. Maka kesannya adalah anda nak baca bila? Jadi at least satu malam ataupun 2-3 malam, saya akan belik 1-2 karya. Saya tak baca sampai habis, tapi at least saya boleh bagi tahu orang kenapa buku ni penting. Berdasarkan 2-3 bab yang saya baca. Cumanya tak boleh novel lah. Karya-karya yang macam saya ni dia tak boleh novel. Dia mesti mungkin buku akademik ataupun tafsir lah kan. Jadi salah satu ataupun faktor kedua yang penting adalah disiplin. Poin saya adalah anda kena menetapkan satu masa yang anda kena paksa diri anda setiap hari, membiasakan diri anda tanpa memberikan alasan, ya. 30 minit paling kurang
Ya, anda berjaya buat dalam bulan Ramadan, satu hari anda memberikan masa 1 jam baca Quran, kenapa tidak konsisten selepas Ramadan untuk memberikan komitmen bukan kepada Quran tetapi kepada buku-buku lain, kerana mungkin ia memahamkan anda kepada apa yang disebut di dalam Al-Quran yang anda khatam dalam bulan Ramadan. Jadi baca. Anda berjaya dan saya berjaya buat dalam bulan Ramadan, kenapa tak boleh konsisten selepas itu? Jadi peruntukkan satu masa, pilihan di tangan anda. Orang yang kerja sendiri mungkin ada waktu yang fleksibel sedikit, tapi orang yang kena kerja dengan orang yang bernama penjawat awam, dia kena menetapkan masa yang dia kena konsisten. Ingat, bila anda melakukan sesuatu secara konsisten selama 1 bulan, sebenarnya Allah akan hadiahkan kepada anda habit. Maksudnya anda dah biasa akan jadi macam tu. Dia akan jadi spontan. Kita dapat autopilot untuk melakukan perbuatan sedemikian. Dia macam tak boleh tidur kalau tak belik buku. Dia macam kita tak makan. Kita perasan kita belum makan. Macam tak makan tengah hari, anda akan terasa berangin di perut. Anda belum makan malam rupanya. Sebab benda tu dah jadi habit, dah jadi spontaneous. Jadi ini hadiah sebenarnya bila anda konsisten 1 bulan. Allah datangkan Ramadan ni bukan nak suruh anda baca Quran je. Allah datangkan Ramadan untuk anda dapat habit membaca. Jadi sempena Hari Buku Sedunia ni, saya harap tuan-tuan dapat belajar. Saya nak tengok sekejap lagi komen apa yang boleh anda kongsikan tentang tips anda membaca dan mungkin buku apa yang paling anda sukai. Tapi setakat daripada saya 2 itu sahajalah. Iaitulah anda mesti ada circle yang anda akan berkongsi. Anda dah sepakati tarikh bila nak present. Jangan bagi alasan, masing-masing kena present dalam tempoh 15 ke 30 minit dan kalau buat live, lagi memberikan semangat untuk presentation. Sama ada boleh buat secara fizikal ataupun online. Ya, mungkin online akan lebih menyebabkan anda dan seluruh dunia boleh lebih fokus kepada wajah yang pembentang masing-masing. Terpulang kepada anda. Tapi bagi saya bukan live yang penting. Yang penting anda ada community untuk sentiasa bersama. So, nombor 1 circle, nombor 2 disiplin. Disiplin dia tak boleh tengok mood. Disiplin dia tak boleh tengok lapang tak lapang. Dia memang kena paksa diri. Kalau lepas subuh anda punya waktu yang terbaik, maka konsistenkan 1 jam. Kalau sebelum subuh 1 jam anda boleh bangun sahur, anda buat sesuatu namanya baca buku, konsistenkan. Yang penting adalah konsisten. Berita gembira kepada anda bila dah 1 bulan anda konsisten, maka tabiat tu akan datang, dia akan terlintas. So jangan anda memutuskan apa yang sudah anda konsistenkan. Sebelum saya tengok ruangan komen kejap lagi, saya nak jawab persoalan Afiqah Haidah. Kesian, lama betul menunggu persoalan. Sesiapa yang ada soalan tentang tadabbur, tentang tafsir, boleh DM saya, boleh DM saya. Saya akan cuba raikan dan saya cuba jawab kalau banyak soalan dalam bentuk live macam ni. Afiqah Haidah tanya, Ustaz Syahri, Rasulullah SAW semasa di Gua Hira, Jibril datang menyuruh Nabi membaca Iqra', menyuruh Nabi membaca. So saya jawab soalan ni pun ada kaitan dengan hari membaca Hari Buku Sedunia juga lah. Macam mana Nabi nak baca? Sebab Jibril suruh Nabi baca. Tapi bukan ke Quran belum ditulis? So soalan yang sangat bagus. Quran kan belum ditulis semasa Quran diturunkan. Jadi logiklah Nabi kata dia tak boleh nak baca. Tapi kenapa Jibril duk suruh baca sampai 3 kali? Jadi subhanallah. Jawapannya, ya, pertama kita kena faham, Iqra' bukan hanya membaca sesuatu yang tertulis. Dalam bahasa Arab, qara'a bukan hanya membaca sesuatu yang tertulis. Jadi selamat datang ke dalam bahasa Arab, kerana kita akan diberitahu apa yang mungkin kita tidak tahu selama ini. Rupanya kalimah, ada satu kalimah yang ada 2 makna. Qara'a artinya ada 2. Satu, anda baca dari apa yang tertulis. Itu namanya qara'a. Ya. Tetapi qara'a juga adalah membaca, yakni menyebut semula apa yang anda dengar.
Menyebut semula apa yang anda hafal. Ini makna yang kedua. Okey? Cuba tangkap elok-elok. Sebab penggunaan kalimah qara'a di dalam Al-Quran, contoh, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'na fattabi' qur'anah. Apabila kami membacakan kepada kamu, maka hendaklah kamu ikuti bacaan kami. Itu maksud di Gua Hira berkenaan. Okey? Yang Nabi SAW fahami adalah Nabi diminta untuk menyebut apa yang sudah Nabi tahu. Iqra' artinya sebut balik. Iqra' apa yang sudah kamu tahu, apa yang sudah kamu hafal. Bukan Nabi kata aku tak boleh membaca sebab mana benda nak kena baca. Tak ada apa-apa pun nak kena saya baca. Ma'ana biqari' bukan yang tu maksudnya, sebab Nabi memang tidak boleh membaca sallallahu alaihi wasallam wala satu huruf. Tetapi dimaksudkan saya memang 40 tahun tidak pernah mendapat apa-apa input dan ilmu yang awak suruh saya sebut balik. Saya tak pernah ada pengetahuan yang awak suruh saya sebut. Macam mana saya nak bercakap dan menyebut sesuatu yang saya tak ada ilmu? Ma'ana biqari'. 40 tahun saya tak pernah didatangi apa-apa kitab. Saya tak pernah diberitahu apa-apa maklumat ghaibiat. Lepas tu lagu mana hamba nak wayak bila dia mau suruh Iqra'? Maka pendekatan Jibril alaihi salam ada hikmah tertentu. Tuan-tuan kena baca sirah dalam hal ini, ya. Dan salah satu hikmahnya lah saya bagi tahulah supaya anda tak kecewa. Sampai 3 kali Jibril peluk Nabi sampai nak sesak nafas. Bila dilepaskan Nabi SAW Iqra', maka tak peliklah Nabi jawab, aku nak baca apa? Aku tak tahu apa-apa. Tapi apa Jibril sampai 3 kali? Salah satu hikmahnya yang ulama-ulama kita bincangkan adalah bila Nabi nak diberi wahyu, Nabi kena berada dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak, mahu tahu. Orang kata desperate. Kalau terus diminta Nabi baca Iqra' dan Nabi tertanya-tanya, lalu Jibril terus bimbing, dia macam tak rasa keterdesakan, desperate. Sebab bila sampai 3 kali disuruh dengan pelukan keras daripada belakang, boleh nampak tak Nabi, saya nak baca apa? Saya nak baca apa? Saya nak baca apa? Tolonglah bagi tahu saya. Saya takut dengan kehadiran kamu. Ini pengalaman yang saya tak pernah dapat. Tolong bagi tahu saya macam mana saya nak lepas daripada ketakutan ini. Guide me. Turunkan sesuatu and then saya akan follow. Apa yang kamu katakan? And then barulah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi memang betul tidak ada sebarang tulisan pada waktu Al-Quran diturunkan. Apatah lagi pada awal-awal Al-Quran diturunkan. Belum ada sebarang tulisan. Maka kita kena fahami Iqra', qara'a, bukan hanya membaca daripada sesuatu yang bertulis, tetapi juga membunyikan semula, menyebut semula, ya, apa yang sudah anda diberitahu ataupun apa yang sudah anda baca sebelum ini sebut balik. Jadi wajarlah Nabi kata tak tahu sebab Nabi tidak pernah diberitahu apa-apa tentang wahyu. Jadi saya harap anda boleh ataupun Afikah Aida boleh faham, dan yang paling penting adalah semua yang hadir malam ni boleh dapat ilmu baru. Mokji Sayuti dan payment. Terima kasih Mokji Sayuti kerana beli buku apa ni? Mokji, doakan saya faham bila baca buku ini disamping mengikut kupasan daripada TikTok. InsyaAllah, mudah-mudahan Ustaz kalau baca Quran boleh lama, tapi bila baca tafsir tak boleh lama, macam mana nak buat? Akhi Rosli kena decide dulu objektif. Akhi Rosli kena decide dulu objektif apa anda baca tafsir. Kalau kita punya objektif adalah sekadar nak faham untuk diri sendiri, maka satu ayat dapat difahami dengan mendalam pun dah sangat cukup baik. Cuma hafal ayat itu lepas anda faham. Saya ulang Akhi Rosli, kalau matlamat dan objektif anda adalah nak tadabbur ayat tu, nak terasa terkesan dengan ayat itu, cuma jangan lupa ada ayat satu ayat, dia memang kena gabung dengan satu ayat lain. Kalau tidak, faham kita tak selamat.
Kita punya kefahaman agak cacat. Jadi, kalau nak baca tafsir satu halaman, saya tak recommend lah. Kalau kita punya objektif adalah nak faham firman-firman Allah untuk diamalkan dalam kehidupan. Untuk satu hari baca tafsir satu halaman, saya rasa agak tidak praktikal bagi kita yang mungkin sibuk dengan kerja yang pelbagai-bagai pada esok hari. Tapi recommendation saya kepada Akhi Rosli adalah target 1, 2, 3 ayat bergantung kepada ayat yang anda pilih berkenaan. And then belik tafsir, ya, saya recommend anda manfaatkan Quran.com. Ada button, ada item tafsir Ibnu Kathir in English. In English, manfaatkan. Bahkan ada button reflection daripada ramai orang-orang yang berkongsi refleksi dari seluruh dunia. In Malay pun ada, nama aku pun ada, nama saya pun ada, kawan-kawan semua. Iaitulah pelbagai refleksi diberikan dalam bahasa awam daripada pelbagai orang, bukan bidang Quran Sunnah pun. Ada sarjana berkongsi dia punya reflection, ada bukan sarjana kongsi reflection, tapi semuanya ditapis dan difilter oleh panel Quran.com. So baca 1, 2, 3 ayat. Ataupun ambil juga online, sebab Quran Reflect pun, Quran.com pun dia ada satu lagi button. Anda tekan translation, ada EnglishTafsir.com ataupun Abul A'la Maududi. So ini tafsir English yang ada footnote. So anda akan lebih faham. So dapat 2-3 ayat pun cantik. Dapat 2-3 ayat pun cantik. And then Akhi Rosli cuba hafal ayat tu. Itu yang best. Dalam satu hari itu anda dapat 1, 2, 3 ayat. Bukankah benda ni yang kita buat masa Ramadan yang lepas? Satu hari 1 juzuk. 1 hari 1 juzuk. 1 halaman dengan terjemahan. 1 ayat untuk dihafal. Saya haraplah benda tu berlaku kepada kita, sebab yang kita nak bawa di luar Ramadan adalah 1 hari 1 ayat. Ni kempen kita. 1 hari 1 ayat. 1 hari saya dapat faham 1 ayat, dan saya nak ingatkan lagi, ada 1 ayat yang bukan 1 ayat, anda perlukan 2-3 ayat baru dia cantik. Baru dia boleh difahami dengan baik. Ya, takkan nak ambil ayat fawailul lil musallin, nerakalah untuk orang-orang yang solat, tak kena ambil macam tu. So kena ambil ayat secara full, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Okey, ambil idea pun tak apa dah. Belik Quran.com. Tapi kalau objektif Akhi Rosli adalah mengajar, so kita kena kembali kepada cadangan asal saya tadi. Kita kena ada disiplin, buat persiapan lebih awal, dan kita kena ada motivasi juga sebenarnya. Okey, kena ada motivasi daripada dalam. Contoh yang menyebabkan motivasi untuk banyak baca tafsir juga adalah sebab saya rasa saya bukan nak sampaikan ceramah sahaja. Saya nak menulis buku selepas ceramah. Sebab ceramah ni 20-30 orang dapat manfaat. Bila saya mati, diorang sajalah manfaat saya. Tapi kalau tulis buku, ya, anda boleh dapatkan satu lagi karya saya yang memberikan motivasi untuk anda menulis, macam saya sebut semalam lah, demi pena yang berbicara. Saya kongsikan semalam kalau masih ingat, kelebihan kita menulis apa yang sudah kita ceramahkan. Kelebihan kita menulis sebab kita tak akan tahu ada orang yang akan terkesan selain daripada circle kita. Jadi hari ini hari buku sedunia. Anda banyakkan membaca, anda meluaskan pembacaan, tetapi belajarlah untuk menulis. Sebab tu Quran.com dia ada button, maafkan saya, Quran Reflect. Anda boleh tekan dekat Quran.com tu, bahagian Reflect. Anda boleh berkongsi, cuma kena buka akaun lah. Anda boleh berkongsi refleksi anda, dan anda akan tahu tadabbur anda ni betul ke tak. So panel sana akan nilai, kalau betul dia akan publish. Dan bayangkan tulisan simple anda dimanfaatkan oleh seluruh orang di seluruh dunia, kalau tulis English lah. Okey, terima kasih semua. Okey, Harlina Sulaiman, saya kurang membaca sekarang, sibuk menulis kononnya. Okey, terima kasih Kak Lina. Saya ada nampak komen Ustaz dalam celik tafsir. Celik tafsir ke Asiah Ayub atau di quranreflect.com? Wallahualam, saya pun tak ingat. Seingat saya mungkin komen yang dah lama lah. Munirah Aminullah. Dr. Munirah, cuba share kalau ada apa-apa tips membaca yang pernah anda amalkan sampai berjaya.
Satu lagi, jangan lupa untuk memberikan penghargaan pada diri anda apabila anda berjaya menghabiskan satu karya. Belanja diri anda sesuatu apabila anda berjaya menghabiskan sesuatu karya dan membentangkan kepada circle anda dan merekodkan anda punya pembentangan itu untuk manfaat yang lebih ramai. Selesai anda pulun dan mujahadah, maka berikan hadiah tertentu kepada diri anda. Ya, hadiah tu terpulang pada masing-masing lah. Ya, sama ada bersiar-siar ke ataupun tengok cerita ke apa kan. Yang penting umumkan hadiah kepada anda yang sudah buang terbiat untuk lebih banyak masa membaca. Kadang-kadang bila saya sukar nak faham satu ayat, saya baca refleksi orang lain yang tulis. Betul Dr. Munirah, kerana ayat orang lain mungkin lebih memudahkan kita faham. Pengalaman orang lain. Macam saya nampak Sheikh Hammam berkongsi refleksi beliau, bahkan Dr. Ibnu Ashur Research Center, Dr. Allahumma salli ala Muhammad, Dr. Suhaib Said berkongsi cerita beliau, baru kita faham ayat tu. Okay. Tafsir dijadikan rujukan semasa membaca, lebih membantu memahami ayat Al-Quran. Asiah Ayub. Saya ada beli karya Ustaz dengan Hafizul Faiz. Adinda saya Hafizul Faiz juga dikurniakan Allah kemampuan untuk menyampaikan topik-topik Qurani kepada kumpulan yang Allah Ta'ala uji. Mereka menghadapi sedikit anxiety. Mereka diuji Allah dengan pelbagai permasalahan yang terjadi dalam fikiran yang susah nak diurus. So ada insan-insan yang Allah bagi rezeki untuk jadi lidah lebih baik daripada kita, boleh menyampaikan dan menyantuni. So manfaatkan karya-karya ini. Ustaz kalau baca Quran, okey, Al-Quran dah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum diturunkan kepada Nabi. Ya betul? Itu juga tafsiran Nun wal qalami wa ma yasturun. Iaitulah Al-Quran sebelum diturunkan kepada Nabi SAW, ia telah tertulis dengan sempurna di langit sana oleh kiramin bararah. Ya, surah Abasa. Zen Razali download aplikasi untuk membaca macam study bunny. Oh, terima kasih Zen Razali. Macam study bunny untuk make reading a more enjoyable session. Juga Goodreads, anda boleh rasa semangat nak membaca sampai habis bila anda memanfaatkan Goodreads, memberikan rating, memberikan komentar. Dia macam ni je lah, macam ni. Yang menyebabkan kita rasa semangat nak habiskan satu buku, bila kita tahu ada orang akan menghargai refleksi kita. Kalau berani sikit, buatlah live macam ni. Share setiap bulan. Tak payah buat live pun tak apa. Tuan-tuan buat rakaman. Share pada kawan-kawan. Sebab kadang-kadang kita jadi semangat bila ada orang yang berkongsi pengiktirafan. Mereka iktiraf kita punya effort dan mereka dapat ilmu berharga daripada kita walaupun dia sendiri tidak mampu untuk membaca karya berkenaan. Okey, study bunny untuk menyebabkan reading more enjoyable session. Okey. Hamidah, Ashikin, Syamsuliza. Okey. Okey, Siraja Munira dengan Kompas apa beza? Ihsan Rosli, saya harap anda masih stay dengan saya. Siraja Munira. Sebentar. Okey, ada dua karya yang boleh anda manfaatkan. Satu terbitan saya sendiri, dua terbitan Jejak Tarbiyah. Yang ni by Mushaf, turutan Mushaf. Yang ni menurut turutan sirah, turutan turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ulama-ulama punya susunan. Okey, boleh Yang ni saya bongkarkan ilmu munasabah. Kenapa surah Al-Baqarah duduk ke awal-awal dalam Quran? Kenapa muncul cepat sangat surah paling panjang? Sebab dalam turutan mushaf ada sebab Al-Fatihah kena disambut oleh Al-Baqarah.
Al-Baqarah kena disambut dengan Ali Imran. Kenapa surah-surah pendek-pendek duduk kat ujung? Jadi itu yang menyebabkan saya tulis buku ni, sebab inilah dalam mushaf kita, iaitulah dalam Al-Quran kita, susunannya adalah begitu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang ni pula tulisan saya dengan adinda saya Fakrul Islam, di mana kita cuba angkat sirah Nabi SAW, apa surah-surah yang turun semasa Nabi menghadapi musibah-musibah di sepanjang fasa-fasa perjuangan, ya. Jadi karya ini tuan-tuan kena dapatkan di jejak tarbiyah, kerana tiada dengan saya, ataupun boleh dapatkan dengan saya berserta tanda tangan saya lah, insya-Allah kalau saya dapat jumpa anda lah di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di booth Tadabbur Plus. So tolong cari Tadabbur Plus, kerana apa-apa karya saya tulis insya-Allah akan ada, walaupun diterbitkan oleh Jejak Tarbiyah, ataupun diterbitkan oleh Telaga Biru, ataupun diterbitkan oleh Karya Bestari, ataupun diterbitkan oleh PTS, ataupun diterbitkan oleh Whitecode. Ini rakan-rakan saya semua. So kita tolong anda untuk centerkan di booth kami di Tadabbur Plus. Cari sampai jumpa insya-Allah. Jadi sekali lagi, ilmu penting yang menyebabkan karya ini lahir adalah kerana ilmu Makki Madani. Alah ustaz pun Makki Madani ni apa benda pula dah. Ilmu tentang surah apa yang turun semasa Nabi menghadapi musibah di Mekah dan di Madinah. So turutannya tak sama dalam mushaf. Yang turun dulu Iqra, macam soalan Afikah tadi. Yang turun nombor 2 Al-Qalam. Jadi saya clarify lah banyak benda dalam metodologi buku ni. Bukanlah maksudnya semua surah dah turun. Dia hanyalah permulaan turun sesuatu surah. Jadi semua ni ada rujukannya. Okey. Harlina Sulaiman, novel senang je ustaz, baca bab first dan bab last. Okey. Hamidah, baca Quran dan rujuk tafsir dan tulis untuk jadi ingatan dan panduan. Saya rasa memang kita akan lebih bersemangat bila kita boleh tulis di media sosial. Ini pun tips nombor 3. Ini pun tips nombor 3 yang anda boleh amalkan. Cuba cari platform untuk menulis balik apa yang anda baca. Dan ya, setengah orang dia imannya kental untuk terus menulis di blog. Walaupun mungkin sebahagian besar orang sudah tidak lagi berada dalam dunia blog. Tetapi saya sangat kagum dengan rakan-rakan yang terus setia dan beriman dengan platform blogger ini. Sebab blog ni mungkin anda tak nampak siapa yang baca. Mungkin. Okey? Maka anda tulislah di media sosial anda. Tolong banyakkan konten-konten yang berilmu. Sudah-sudahlah kita membanyakkan konten-konten yang mengulas kelemahan orang, yang mengulas orang tu bercerai, yang mengulas tentang politik memanjang. Kita kena meriahkan dunia TikTok, dunia live, dunia Facebook kita, dunia Twitter kita dengan sharing. Sempena Hari Buku Sedunia, kata orang sana, dan bagi saya sempena hari kita mengingati Iqra sebagai wahyu yang pertama. Kak Lina, Ustaz, susunan surah Quran based on wahyu juga ke? Susunan surah di dalam Quran based on wahyu juga? Ya, Kak Lina, kerana Nabi SAW, macam inilah jawapan mudahnya. Apa yang disusun di dalam mushaf adalah wahyu daripada Allah kepada Nabi SAW setahun 2 tahun sebelum Nabi wafat. Setahun 2 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi telah diberikan Allah pertemuan yang kerap dengan Jibril untuk Jibril mengumumkan ini susunan sebenar untuk umat kamu. So fahamlah Nabi SAW, Quran dah nak selesai. Diturunkan untuk Nabi dan para sahabat. Tapi Quran untuk umat, Quran untuk 1400 tahun, untuk umat jadi kuat, Allah menjadikan Al-Quran sebagaimana di Lauh Mahfuz. Sebab Al-Quran yang sebenar, yang asal adalah untuk menjadi peringatan kepada manusia sampai hari kiamat. Quran yang asal di Lauh Mahfuz dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas adalah untuk panduan manusia sampai hari kiamat. So, susunan ini yang bermukjizat. Tetapi apabila Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi dan para sahabat secara langsung, live, broadcasting, 2-3 ayat barangkali seminggu, maka Allah ada metodologi,
Allah itu namanya Hakim. Dia menurunkan Al-Quran secara berhikmah dan Allah nak tonjolkan bagaimana Al-Quran itu membina manusia yang luar biasa. Maka penurunan Al-Quran secara beransur-ansur supaya kita belajar Quran jangan duk target sangat banyak tapi tak ada penghayatan. Sebab dulu 2-3 ayat tapi ada penghayatan. Dan satu lagi, zaman dulu mukjizat Al-Quran adalah apabila ayat Allah turun dia akan selesaikan masalah tertentu. Apabila turun satu ayat, dia memberikan Nabi semangat seolah-olah masalah itu tidak pun berlaku. So, turunnya 2-3 ayat bersifat problem solving. Sama ada orang tanya Nabi, orang cabar Nabi, maka turun 2-3 ayat, atau Nabi dan para sahabat ada something dalam jiwa, dalam batin, dalam mental mereka, menyebabkan Allah tenang, Allah healingkan mereka dan mereka jadi kuat. So, nampak kenapa Quran turun beransur-ansur? Dan macam scattered. Iaitulah bertebaran. Sekejap Iqra' 5 ayat. Sekejap surah ni turun. Dia tidak mengikut turutan mushaf. Sebab Allah nak buktikan Quran memang merawat jiwa manusia. Dengan melihat kepada Nabi, ia adalah bukti daripada duka kerana Quran turun, umpama diberikan penawar dan ubat, Nabi jadi sihat dan bertenaga. Jadi harap kita boleh faham bagaimana Al-Quran diturunkan dan apa hikmahnya beransur-ansur. Dan saya recommend tuan-tuan untuk daftar kelas saya. Saya buat kelas sebenarnya hari Ahad ini. Kelas surah Al-Bayyinah, 2 jam je, tak lama pun. Tapi saya cuba nak bantu anda untuk hafal surah Al-Bayyinah. Dan paling penting untuk tahu jawapan kenapa surah Al-Bayyinah datang selepas surah Lailatul Qadar. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Allah nak lepas bulan Ramadan kamu jumpa Lailatul Qadar, kamu kena jumpa surah Al-Bayyinah. Jadi boleh daftarlah di anda boleh dapatkan maklumat ini di media sosial saya, insya-Allah. Terima kasih 200 orang yang hadir. Seterusnya Nurazah Mahmud, saya nak berjumpa dengan Saidina Umar untuk berterima kasih pada beliau kerana membukukan Al-Quran. Allahumma amin. Orang yang membebaskan Tanah Zaitun, orang yang sama menggerakkan misi untuk Al-Quran ditulis dan akhirnya dimushafkan. Mesti kena cari sebab ni. Sebab apa tu, Asia? Okey. Apa lagi? Ya, saya boleh saya hanya boleh hadir akhir-akhir program ada kursus jabatan. Rasa tak mampu untuk menghabiskan sesebuah buku tafsir, jadi kita baca buku-buku tafsir yang bersesuaian. PBAKL Ustaz ada insya-Allah. Kali ini saya akan berusaha untuk ada setiap hari. Dan yang penting anda follow Telegram saya. Sebab saya akan update saya berada dari jam berapa hingga ke jam berapa. Sebab biasalah kita ni orang yang ada keluarga kan. So ada waktu yang mungkin saya tak dapat nak berada, khususnya pada waktu malam-malam weekday anak-anak bersekolah. Jadi cuba pastikan anda boleh hadir pada waktu yang saya hadir, sebab saya pun nak bertemu dengan anda. Musafir Dunia, Ustaz ada sistem atau formula tak untuk penerusan tulisan tafsir atau tadabbur? Saya rasa saya bagi dah pandangan saya tadi. Apa kata anda tulis di platform yang boleh menyebabkan anda rasa anda dihargai? Betul lah tadabbur saya ni. Sebab rupanya ada orang semak. Alhamdulillah. Dan berita gembiranya adalah platform yang saya sebutkan tadi, quranreflect.com. Okey. Semasa bulan Ramadan dengan tadabbur saya, alhamdulillah. Sekarang cuba baca Quran sambil belajar tafsir. Terima kasih Nur Syahidah. Just fokus 1, 2, 3 ayat tapi konsisten. Kita tak nak baca banyak-banyak tafsir tapi tak konsisten. Okey, dan tak payahlah nak susah-susah beli kitab tafsir, sebab kita tahu kita bukan nak mengajar orang tafsir. Yang nak mengajar tafsir kena baca kitab tafsir. Tapi kalau sekadar untuk kita rasa kebesaran ayat Allah, untuk hafal ayat Quran dan boleh baca dalam solat, just manfaatkan je telefon anda
Dalam telefon anda tu, pastikan anda set anda punya website wajib anda pergi, iaitulah Quran.com. So tekan je Q, dia keluar Quran.com. Bila anda dah biasa buka, so anda pilih anda punya pilihan ayat mana. Dan sambil tu boleh buka juga website kedua, Quran Reflect. Dan anda kalau boleh baca bahasa Arab, itu lagi best. Anda boleh download aplikasi Al-Bahith Al-Qurani. Dan kadang saya pun manfaatkan ChatGPT. Hey awak, apa pandangan awak? Apa revisi awak tentang ayat 14 sampai ayat 15? Kalau nak lebih sedap, tadabbur ChatGPT. Spesifikkan sikit soalan tu. Okey, apa pandangan awak tentang ayat 14 dan 15 yang menceritakan tentang surah An-Naml ayat 14 tentang kepimpinan Nabi Sulaiman? Boleh tak bagi tahu saya 5 perkara yang saya kena buat di pejabat berdasarkan ayat 14 ayat 15? So, ChatGPT pun akan bagi tahu in detail. Tapi tolong jangan percaya sangat dengan Syekh ChatGPT ni, sebab anda kena pastikan anda baca tafsir dulu, paling kurang Ibnu Kathir yang dalam bahasa Inggeris dalam aplikasi tadi tu. Ataupun baca englishtafsir.com. Ataupun bacalah apa-apa aplikasi yang dalam bahasa Melayu yang memudahkan anda seperti celiktafsir.com, and then baru tanya pandangan ChatGPT. ChatGPT mungkin akan membantu anda lebih nampak clear, oh ini yang saya kena amalkan mudah-mudahan. Ya. Jadi itu sajalah untuk malam ni. Saya sangat hargai semua yang hadir pada malam ini. Kita jumpa lagi pada Jumaat pagi, insya-Allah. Pada Jumaat pagi nanti. Oh, minta maaf apa yang saya janjikan pada anda, jadualnya Jumaat pagi. Tapi saya ada program di UIA di Kuantan sana. Nanti saya akan umumkan di media sosial sesiapa yang berada di area Kuantan. Kalau nak berjumpa dengan saya untuk tanda tangan buku, nanti boleh hadirlah insya-Allah. Hamidah, Ustaz, lah ni bukan kita je nak Quran, tapi anak-anak kita dan anak-anak pun kena sensitif dengan Quran. Ya, betul. Kita kena jadi orang yang sangat menguasai surah pendek tentang apa dan sangat kreatif untuk menerangkan dalam bentuk bukan ceramah. Saya ulang Yalah, kita nak cakap ni biarlah benda yang kita buat pada anak-anak kita. Anak-anak ni kalau nak dia dekat dengan Quran, jangan bawa dia masuk daripada surah Al-An'am, surah At-Taubah. Bawa dia masuk ke dalam alam tadabbur daripada surah pendek. Surah pendek. Yang lagi bagus surah yang dia hafal. Dan anda ibu bapa kena kuasai sikit. Buat bacaan macam saya sebut tadi. Buat bacaan sikit tentang surah ataupun tafsir surah tu. Cuba kuasai sedikit tentang apa. Dan anda boleh manfaatkan karya saya kalau dia membantu, sebab saya bagi tahu tema surah. Tema surah. Surah ni pasal apa ni? Surah ni pasal apa ni? Saya dah bagi tahu. And then bila anda tahu serba sikit, gunakan kreativiti. Mungkin lukis, mungkin tulis, dan yang paling penting mesti datang daripada hati yang betul-betul nak bagi anak faham sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya nanti. Bukan sekadar nak bagi maklumat. Bukan sekadar niat kita nak bagi maklumat. Kita nak bagi tahu anak-anak kita, satu hari nanti kamu akan sangat perlukan surah ni. Jadi mari sini Abi nak terangkan pasal apa. Okey? Okey, terima kasih pada Ali di belakang tabir yang bantu untuk memberikan link untuk anda menulis. Kita jumpa lagi di waktu yang lain. Fathiyah Kasim, saya punya live insya-Allah ya puan pada Isnin 10 malam, Selasa 10 malam. Yang malam ni sebenarnya ganti Isnin malam. Yang malam ni sebenarnya tak ada. Sebab Rabu ni biasa saya ada kelas, saya tak boleh bagi komitmen. Jadi Isnin 10 malam, Selasa 10 malam dan Jumaat pagi jam 8 pagi. Dan setiap kali saya buat live, saya akan berusaha untuk beri kepada anda satu ilmu yang mungkin jarang diketahui tentang surah ataupun ayat. Yang kedua, saya akan cuba menyantuni dan jawab persoalan-persoalan tentang Al-Quran yang anda ajukan. Yang ketiga, ada pengumuman-pengumuman penting yang saya nak buatkan kepada anda, khususnya membabitkan diskaun karya-karya saya yang mungkin anda tidak dapat diskaun itu di waktu yang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.